Alright, Assalamualaikum. Welcome back to Akid Rev and Right channel. Akid Rev and Right ku beri nama yang simple buatmu senang ingat. Walau tiada experience tapi ku tetap coba menghasilkan video yang tersemat, teramat, ternikmat. Selamat menonton, aku ucapkan subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan. Ini video yang aku sajikan, silakan menonton hingga pengakhiran. Macam mana korang punya puasa setakat ini? Adakah win rate masih 100% atau sudah ada yang kecundang? So sekarang dah jam pukul 2 lebih 2 lebih. So aku sekarang nak keluar dengan member aku pergi ke Angkor Mall. And aku nak teman dia nak cari barang dekat sana. Dan of course kita akan berbuka dekat luar. So jumpa korang dekat kereta nanti. Alright, so sekarang ni aku sudah sampai dekat kereta aku. And aku tunggu, aku panaskan enjin kejap. Lepas tu aku akan gerak pergi ambil member aku dulu sebelum kita ke Angkor Mall. And aku tak tahu berapa lama habis kita orang akan ambil masa dekat Angkor Mall tu. Tapi harap-harap kejap lah Kalau lama pun okey juga. Kiranya keluar tu tinggal just cari makanan sikit untuk berbuka nanti. Apa-apa pun korang tonton je video aku sampai akhir ni. So kepada korang yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe and hit bell notification. Dan kepada korang yang dah subscribe, aku ucap ribuan terima kasih. And also jangan lupa untuk like, comment and share aku punya video. So jumpa korang kejap lagi dalam perjalanan. Bye bye. So aku dah call member aku, kita tunggu dia turun. Tapi member aku entahlah, aku tak tahu lah dia. Aku rasa dia mamai kot. Belanya lain macam tadi. Aish. Tapi itulah, aku tak tahu apa. Maybe a little bit bored about this video. Tapi korang layan je. And aku tak tahu aku nak berbuka apa hari ni kan. Sebab aku tak rasa aku akan berbuka dekat mall tu. Aku akan cari gerai-gerai dekat luar ataupun pergi ke bazar-bazar. Cuma itulah, area Angkor Mall tu aku tak pasti ada bazar ke tak area sana kan. So kita akan cari bazar. And aku plan aku nak cari tempat-tempat yang macam, bukan tempat healing tau, boleh dikatakan healing lah kan. Macam Tasik Putrajaya macam tu kan, Tasik Titi Wangsa apa semua. Tempat yang kita boleh layan view. Agak best juga kan bila fikir-fikir balik. So why not kita pergi tempat-tempat macam tu and kita berbuka dekat sana sambil ambil vibe kan. Okay, so aku nak tunggu member aku kejap. At the same time aku nak kalau boleh aku nak saving bateri kamera aku. Sebab aku belum beli lagi bateri spare dia. So mungkin akan ambil masa sikit lah. Berkasut guys, berkasut member hari ni. Ya Allah. Aku pakai slipper je mat. Oi, baik tu. Dia ni pergi shopping tu. So ni lah member aku. Dia dah datang lah. Sorry ya. Bangang tu lambat sial. Sorry dah. Okay. Sekarang ni kita gerak pergi ke Angkor Mall. Aku suruh member aku lah handle kamera ni. Asal aku jadi cameraman. Boleh. Ada payment tak? Payment tak? YouTube aku monetize kali ni, ada payment. Babi tu. Okay guys, kita jumpa nanti dekat Angkor Mall kalau tak silap. So
Mungkin akan ada sedikit shot-shot dalam kereta ni sepanjang aku drive. So korang layan je lah. Okay guys, kita dah sampai dekat Angkor Mall guys. So kita nak cari parking kejap. Nanti kita tunjuklah sedikit view dalam Angkor Mall ni ada apa. Aku pun tak tahu apa. First time aku datang dekat mall ni. Ni gara-gara orang Melaka. Gara-gara member aku yang ajak. Aku pun dah bosan dekat rumah. Tak ada pergi mana. Alhamdulillah ada orang ajak pergi jalan-jalan lagi lah. Jumpa parking sekejap lagi, kita luncur. So guys, kita orang dah sampai. Parking pun dah parking. And sekarang ni kita nak jalan-jalan dekat Angkor Mall lah. Boleh try. Yang bawah tadi. Yang tu lah, Family Mart apa semua. Tak apa, try pergi. Try ni dulu. Level 3 dah nak. Apa sedih tak apa, nak try level 3. Ikut lah, mana-mana. Kita tunggu lift sekejap. Lift? Tak mau turun. Macam lama lah. Okey dah. Dia parking dah dekat lah. Lift dia bagi jauh sikit. Banyak lah. 3. Try 3 dulu. Apa 45678 pun dia. Sama je aku rasa. Rumah Takkan rumah. ada je kot. Entah. Bukan rumah rasa. Memang dia level banyak. Cuma G. Baru LG. Tak awal lagi. Thank you. Sekejap lagi kita jumpa. So sekarang ni kita dah sampai dekat level 3 dekat Angkor Mall. And ya, memang aku dia nak cari barang-barang untuk dia buat diorama kereta. Wah, dekat sini banyak agak keluar-keluar saja dihidangkan dengan barang-barang anime pun ada. Tapi aku tak tahulah ada apa dekat sini sebab aku pun first time. Wait, ni sebelah kiri. So korang yang nak cari kereta-kereta diecast boleh datang ke sini. 110 model apa ya? Alamak, tak nampak. Saga guys, Saga. Banyak. So korang boleh datang ke sini. Hot Wheels pun bersepah. Hot Wheels pun bersepah kalau korang cari-cari. Yang peminat-peminat Hot Wheels boleh hadir ke sini. Hey guys, ni kedai 78 dekat Angkor Mall. Kedai dekat level 3. Dia beli action figure nice je. Iron Man, Thor, Captain America. Ni aku tak pasti apa, Gundam ke apa, tak pasti Tapi nice tu, dia punya detailing. Damn, it's nice tu. Kepada korang yang minat action figure boleh datang tu kedai ni. Tapi memang bajet besar ni. Memang riban confirm cakap. Jadi kita masuk dalam. Kereta pun ada kat sini. Musket Rider Ryuki guys, $500. That One Piece pun ada One Piece pun ada. Jenis kepala besar punya. Dia last lah yang tadi tu. Last kereta yang pada tadi. Kira tepi tu lah. Tak nak try lagi. Ya, ada lagi. Pusing lu.
Awal lagi. Baru pukul 4. Wih, tahu-tahu pukul 4. Ini leka. Dah. So kita orang masih mencari lagi kedai yang memang wow. Ya, kedai sana memang kereta-kereta dia lawa-lawa tu. Kedai buku pun ada, dia punya agak nice tau. Aku nak kena try masuk kedai ni nanti. Tapi tak apa, kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan dulu, kita tengok kedai. Tapi aku boleh cakap mostly masuk tadi, line tadi. Ni yang belakang ni, tadi yang depan ni. Yang sana punya memang kedai-kedai diorama punya ni kereta. Kan? Wah, ni lah. Imperial Hobby Shop. Korang boleh datang lah. Wow, kecil tu dia punya ni. Dia punya figure je. Ni boleh tukar-tukar rim. Lawa tu Ferrari ni. Alphard begini ada. Alphard ke Velfire, Velfire. Wow, it's nice. It's nice, bro. Ni. Dia orang. Nice. Siap. It's nice tu, 300 je guys. Memang aku terracun babi. Aku terracun tu. Tapi itulah. Lagi-lagi yang macam ni guys. Yang macam ni memang aku terracun gila guys. It's nice. Dia kalau tak silap, this one is Japanese concept. Memang nice gila tu. Wow. This one kalau tak silap Sepang circuit. Yes. This one is 1.2k. 1200. Yang ni nice gila. Dia ala-ala event kereta macam tu. 1300. Ini nice tau. Ada H2 H2R. Lepas tu ada kereta-kereta F1. This one is beach punya style. Liberty Walk. This one kalau tak silap aku yang lumba bukit tu, kereta. Aku lupa lah cerita tu. Tapi model dia aku tahulah, AE86 tu. It's nice tau. Korang yang minat hobi-hobi macam ni, boleh datang ke kedai ni tu. Kedai dia kedai Hobby Shop kalau tak silap. Memang banyak gila. Diorama, contoh-contoh diorama yang kau boleh jadi inspired. Dan dia juga ada jual diorama only macam ni. Yang macam ni pun kita ada. Dia ada 2000, ada kapal. So it's nice. For those pada you guys yang minat kan, boleh hadir tu. Boleh datang kedai ni tu. Dekat M-Corp Mall. Memang pilihan dia pun aku yang tak pernah minat pun jatuh hati tu. Sumpah cakap. Okay. Apa-apa pun nanti kita sambung kejap lagi. Member rambang mata coy. Alright, kita jumpa kejap lagi. Setelah sekian lama guys, akhirnya dia beli aksesori dan katanya dia nak angkat dah. Not this one. Alah hilang. Belakang sana. Sorry. Yeah, this one. Dia nak angkat yang this one. Itulah plan dia. And insyaAllah minggu depan kita orang akan datang lagi sebab kita orang nampak satu kedai tadi, Collector Hobby Shop.
Hari tu saya ada Yang tu pun lagi besar kedai ni, yang lagi banyak pilihan. Ni ada nak beli satunya. Tengok balik. Dia tak tahu macam mana kita dapat. Yeah, so nice bro. Dengan aku teracun, tapi aku telah duit kurang. Dia dah beli dah barang dia nak, aksesori untuk diorama. Biasa dia beli kad aksesori yang bengkel aksesori tu kan. And now kita menuju ke kedai buku pula. Kedai buku. Kita orang dah habis, dia pun dah habis beli barang dia. And sekarang ni kita nak keluar. And kita cari tempat untuk berbuka. Sekarang dah pukul 5 lebih. Almost ada dalam 2 jam lebih. 2 jam lah. 2 jam lebih. Hujan dul. Sekejap. Dia tu. Okay. So sekarang ni kita nak kena naik balik and cari lift. Kita orang nak kena ambil lift sebab kereta kita orang dekat bawah. Cuma sekarang ni aku tak pasti lift kat mana. Naik tangga balik lah. Dekat bawah ni bau makanan tau. Siap lah bau makanan. So dekat bawah kita kena naik balik ambil lift. Allah. Okay guys. Jom. Kita ambil lift dan kita turun dekat kereta. Lepas tu kita akan cari tempat untuk kita berbuka lah. Tengok macam mana. Sebab aku ingat aku nak cari gerai-gerai untuk kita bungkus. Aku nak cari gerai-gerai untuk aku bungkus makanan daripada luar. Sebab semalam aku dah berbuka dekat mamak. Tapi hari ni pun aku berbuka dekat mamak, insyaAllah. Tengok macam mana. Cuma akan ada makanan daripada luar lah. Kita orang tunggu lift kejap. Dalam kereta nanti aku sambung. Okay? Okay guys, so kita dah dalam kereta and menuju ke luar. And macam aku cakap, aku ingat nak cari bazar sekejap untuk beli sedikit makanan untuk kita bungkus nanti. As long as kita sampai mamak tadi, nanti berbuka tak adalah kosong makan nasi je apa semua kan. At least akan ada penambah makanan. Okay. So member aku akan rekod sementara perjalanan ni. Mungkin tak lama, mungkin dalam 30 second each shot. lidah pun dah berbelit dah. Setiap shot tu mungkin dalam 30 saat je member aku akan rekod. So apa-apa pun berbuka nanti aku akan rekod balik. Alright. Welcome back. Actually sorry aku tak buat video tadi. Aku tak jadi pergi bazar disebabkan terlampau lewat and parking tak ada. So aku berbuka puasa dekat kedai mamak. And ni adalah outro aku lah. Sebabkan aku pening kepala tadi drive kereta. Dan sekarang pun kepala aku still pening. So aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang menonton video aku sampai sekarang, sampai habis ni. And jangan lupa subscribe kepada korang yang belum subscribe. Jangan lupa hit bell notification untuk dapat latest notification if aku upload video baru. And jangan lupa komen, like and share. Bye bye. Jumpa korang pada next video. Assalamualaikum. Bye bye.